Ni, apa yang payah sangat Wan Ahmad Faisal nak faham ni? Ni. Syaitan dan iblis ni, puaka ni dalam ni. Ni, nampak ni, saya goyang-goyang ni, banyak dalam ni. Pergi dekat pasaraya, tengok produk. Logo apa yang ada? Macam-macam logo halal yang ada. Ada daripada Indonesia, ada daripada Korea, ada daripada macam-macam negara. Prinsip asasnya mudah. Dalam Islam kata apa? Kalau ragu-ragu, tinggalkan. Kau beli ke, Wan Ahmad Faisal? Kau beli ke? Kalau kau ragu-ragu, tinggalkan. Apa isunya pula? Tak ada isu pun. Tetapi dia kerana jahatnya mulut itu, dia kerana hitamnya hati itu, dia kerana kotornya pemikiran itu, maka ditimbulkan macam-macam spekulasi, ditimbulkan macam-macam serangan, ditimbulkan macam-macam naratif jahat semata-mata untuk menghidupkan nama Wan Ahmad Faisal yang dah dibuang sendiri oleh orang macam. Saya ulang, dah dibuang oleh orang macam. Tuan-tuan berbanyak dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya bawa balik daripada pasaraya. Ada satu produk yang saya tengok segi halal tu daripada Indonesia. Indonesia. Dan sebenarnya menyerahkan kita. Negara pula negara Islam. Tapi saya tak beli. Kenapa? Sebab saya hanya mencari logo halal JAKIM. Islam itu sangat mudah. Tapi syaitan berbisik supaya naratif jahat ini dibawa. Syaitan berbisik supaya menimbulkan kekacauan, mengganggu keharmonian. Syaitan itu berbisik supaya diungkapkan dalam kata-kata yang kononnya demi Islam. Padahal Islam kata kalau kau ragu-ragu, tinggalkan. So, Wan Ahmad Faisal, apa masalahnya? Tinggalkan kalau kau ragu-ragu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampak?